kat mu tu. Allah, salah kau. Siap kau gora je. Bukan betul pun. Oh, gora apa aku tu? Muka abang dah tu. Takut kita tu. Oh, tak gora aku tu. Tiada ku terlintas akan terjadi. Kita akan terpisah jua akhirnya. Sejenak ku terfikir segala. Oh, keindahan bersama. Assalamualaikum Kak Ni. Ni. Salam. Mu main mana? Duk saja mai tengok Kak Ni. Kak Ni kan duk sore, takut aku kena colek kat orang. Duduk dulu Duduk dulu. Kak Ni mengajeng lah awak kerja. Aduh. Ui, panas ni. Main mana ni? Lagu ni lah kalau duduk sore. Tengok pintu-pintu pun tak buka. Kalau saya tutup lelaki tak si. Ayo awak kira pun tak si. Kalau bila boleh duduk sore Kak Ni? Milih sangat aku. Orang lain anak 2-3 lah. Tak ni duduk sore macam. Sampai bila nak duduk gini? Serius lah Kak Ni mu ni. Mak tu datuk kau masuk pintu mu. Hegai aku. Aku malu Kak. Orang kapur tu tanya aku. Bila Kak nak nikah? Dah lah. Orang kapur duduk mengatur belakang. Aku tak kerti lah Kak mu ni. Alah, bapa lah duk eno. Kat mu tu. Kat mu tu. Allah, salah kau. Siap kau gora je. Bukan betul pun. Oh, gora apa aku tu? Muka abang dah tu. Takut kita tu. Oh, tak gora aku tu. Allah. Lo saya aku tegur tak baik ke ya. Baik ke dia juga. Tegur apa tu? Tu pada beli dah tu. Saya mau tahu tu. Kak tu lama mana orang makan hati kau saya mau. Ada arah dia tak ada mulut ya. Saya mau 2 orang ni hidup sibuk dengan hal masing-masing. Untuk tahu tu Kak banyak benda, banyak makan hati. Aku ni ada hati, ada perasaan. Tahu dok, hari-hari orang duk tanya aku. Ni mu pula duk hina aku, adik-adik aku sendiri. Mu faham dok? Bukan aku tak sini kok. Jodoh aku tak siapa lagi. Ajar mahu ke di tangan Tuhan. Deh, saya mau 2 ni khabar ke tak? Bukan ada ayah sakit, mak tak ada. Kok mu hina ni lah. Kok makan duit sekolah ke apa? Pak ni lah, kau mu hina ni. Mu apa ke tak? Oh, kecek. Lepas pada ni, Kak Ti. Lang, aku tak sering dengar orang. Mudah hina-hina Kak. Aku bunyi lagi, aku sendiri kata. Biarlah aku adik pada mumpung. Minta maaf lah Kak deh. Aku gurau je Kak tadi. Maaflah Kak aku. Aku pun Kak minta maaf juga. Bodoh kecil lagu ni Kak. Minta maaf banyak Kak. Mu faham dok, kadang-kadang mulut ku agon lebih sakit daripada orang luar. Mu faham dok? Pagi semakin Apalah wasi alang Kak Mak Adum, mungkin adik aku.